Okay, so MPV mewah besar memang senang nak kagum bila tengok dia parking cantik-cantik macam ni. Saiz memang besar, krom berkilat, skrin pun banyak, kabin rasa macam lounge bergerak. Tapi ujian sebenar bermula bila kereta macam ni betul-betul dibawa jalan jauh ikut cara pemanduan Malaysia. Hari ni kami bawa GWM-W G9 dari Bamboo Hills terus masuk laluan berliku di Lebuh Raya Karak. Kemudian sambung sampai Kuantan. Jadi ini bukan sekadar cerita pasal dia nampak mewah atau premium. Ini pasal sama ada MPV besar ni betul-betul boleh hadap jalan dunia sebenar. Yang lagi kasar, yang lagi real. Jom. Atas kertas, WG9 memang nampak cukup serius. Ini ialah model plug-in hybrid dengan enjin 1.5 liter turbo dibantu motor elektrik dan gabungan kuasa yang memang nampak meyakinkan untuk sebuah kenderaan keluarga yang fokus kepada keselesaan. Tapi nombor atas kertas murah, Karak tak. Okey, perkara pertama yang terus rasa bila nampak WG9 depan mata, kereta ni memang ada presence. Dia besar, dia nampak mahal dan dia memang tak cuba sorot saiz dia. Tapi untuk kereta sebesar ni, apa yang lebih penting? Bukan sekadar nampak premium dalam gambar. Soalan sebenar ialah bila mula bergerak dalam ruang sempit atau trafik pelayan, adakah dia terus rasa menenangkan ataupun terus rasa susah? Okey, sekarang kita masuk bahagian yang pada saya yang paling menarik pasal WG9 ni, macam mana dia rasa bila pandu. Sebab sejujurnya bila mula-mula tengok benda ni, korang akan ingat dia macam MPV besar yang fokus pada keselesaan ruang dan kemewahan. Maksudnya ya, mesti selesa, mesti relax, tapi mungkin taklah seronok sangat untuk dipandu. Tapi bila betul-betul bawa dia, especially dekat Karak yang berliku tu, saya memang agak terkejut sebab WG9 ni sebenarnya dipandu dengan sedap. Apa yang saya terus perasan, badan dia rasa cukup terkawal. Bila masuk selekor, dia tak rasa terlalu lembut, tak rasa menghayun lebih-lebih dan tak rasa macam tengah lawan berat badan sendiri. Untuk sebuah MPV besar macam ni, composure dia memang elok lah. Jadi walaupun ni jelas sebuah kereta family, saya rasa ayah-ayah dekat luar sana yang memang suka drive, korang mungkin akan enjoy drive kereta ni. Lepas tu, satu lagi benda yang saya rasa yang sangat menjadi ialah cara sistem hybrid dia kerja. Pertukaran antara mode EV dengan enjin tu memang rasa sangat seamless. Tak ada rasa kasar, tak ada rasa macam sistem blur kejap ke, tak ada rasa macam dia tengah fikir panjang sangat nak pilih kuasa mana. Semuanya berlaku dengan cukup lancar dan benda itu penting tau. Sebab bila korang cakap pasal kereta mewah atau premium, bukan setakat material je. Dalam kabin kena okey, cara kuasa tu sampai pun ke tayar pun kena rasa macam okey. Dia halus je, okey, smart, smooth. Tapi jangan salah faham, halus bukan bermaksud lembab. Bila tekan lebih sikit, memang terasa yang benda ni ada power gila. Kita cakap pasal 442 PS, 642 Nm. So memang tak hairan lah dia tarik kuat. Yang bestnya, tarikan dia bukan setakat masa mula gerak je. Dekat kelajuan lebih tinggi pun, dia masih ada tenaga. Sebelum ni MPV macam Carnival pun kita tahu memang sedap bila nak memotong sebab torque dia besar. Tapi yang ni ada lagi lebih banyak torque, lebih kurang 200 Nm more daripada Carnival macam tu. So bila korang nak tekan untuk overtake atau bila tengah cruise laju, sangat senang. Tapi takkan semua perfect kan? Well, adalah satu dua benda yang mungkin korang tak akan suka. Nombor satu, saya rasa kan bila bawa laju, bila jalan-jalan belakang macam dekat Cerating semua, macam tahulah jalan belakang bukan highway, tak smooth, jalan kita teruk, dia mungkin agak bumpy sikit. Tapi kita macam tak cukup orang lah dalam kereta. GWM Malaysia cakap kereta ni memang design untuk bawa semua orang comfortably dengan luggage. So kalau family dalam kereta ke, banyak orang, banyak luggage, dia ada more weight, so dia akan lagi sedap. Tapi untuk saya adalah bouncy sikit. Tapi kalau korang bawa macam at the speed limit macam tu, 110, dia smooth je bila bawa laju tu kan. But okey lah, sikit je lah, tak adalah banyak sangat. Yang kedua, saya rasa korang memang kena familiarize dia punya infotainment system ni. Pasal banyak daripada dia punya function semua, even aircon pun dekat situ je, tak ada butang fizikal sangat. Adalah butang auto, so kalau malas just tekan auto macam tu. Tapi sekarang dah 2026, saya rasa semua orang pun dah pandai dah lah macam mana nak familiarize diorang yourselves with infotainment system yang control semua kat sana.
Tapi it's okay lah. Maybe after a while korang pun dah expert dah, tak payah tengok pun dah tahu dah macam mana nak buat benda kat situ. Tapi adalah banyak lah navigation dia semua kat situ, function, but like I said, itu semua a learning curve lah. So, macam mana dia buat semua ni? Sebab sistem dia memang agak menarik. WG9 ni ada motor elektrik dekat dua-dua axle. Jadi dia sebenarnya sebuah all-wheel drive MPV. Axle belakang digerakkan sepenuhnya oleh motor elektrik belakang, manakala bahagian depan pula boleh digerakkan oleh enjin 1.5 turbo, motor elektrik depan atau kedua-duanya sekali. Sebab tu dalam pemanduan biasa dia boleh rasa sangat lancar dan natural. Dekat kelajuan rendah ke sederhana, dia banyak bergerak dengan karakter EV. Tapi bila korang perlukan lebih kuasa atau bila kelajuan dah naik, enjin akan masuk bantu dengan cukup smooth. Dan satu lagi benda menarik, dia tak guna setup hybrid biasa yang rasa macam enjin meraung tapi kereta tak pergi sangat. Sebaliknya, WG9 ni pakai 4-speed dedicated hybrid transmission. Jadi bila korang tengah bawa laju, especially dekat highway, dia masih rasa lebih natural dan lebih responsive. Dan sejujurnya, itu memang selari dengan apa saya rasa sepanjang drive ni. WG9 ni bukan sekadar sebuah MPV mewah yang pandai just make comfortable untuk passenger belakang je. Dekat seat pemandu pun dia ada karakter dia sendiri. Dia rasa lebih kemas daripada yang kita jangka, lebih laju daripada rupa dia dan lebih sedap dipandu daripada apa yang sebuah MPV sebesar macam ni sepatutnya rasa. Memang impresif lah. Tak ada jangka macam ni langsung. Total surprise. Satu lagi perkara yang menarik tentang WG9 ialah sejauh mana ia boleh memanjangkan jarak pemanduan. Dengan tangki penuh dan bateri di-charge penuh, ia mampu pergi sehingga 1000 km dan itu memang buat ia nampak lagi mengujakan sebagai sebuah MPV. Kita ingat kenalah bawa so-so, tapi dalam ujian kami pula, penggunaan bahan api sekitar 9.9 liter per 100 km dan itu memang mengagumkan sebab kami memang bukan bawa pelan, kami sibuk layan power dia. Hey. Tapi kan saya rasa GWM WG9 ni agak menarik dia punya proposition daripada segi value. So memanglah dulu kan saya punya favourite MPV sebenarnya Kia Carnival, because dia punya engine, character, space semua macam quite perfect and it's also value for money lah. Kalau kita tengok pada satu MPV yang famous yang semua orang selalu beli tu, memang harga dia kalau officially lah daripada Toyota Malaysia sangat tinggi. So Kia Carnival out, benda tu pun dah out. So apa middle ground, apa compromise? Kita ni ada weh. I mean harga dia 270k and korang also dapat 5 years free service, labor and parts, okay, dalam harga tu. So sangat menarik. Warranty pun I think 6 tahun and battery semua warranty 8 tahun. So kalau tak nak spend so much money dekat beli kereta atau spend so much money on the fuel type, kereta ni, MPV ni sangat worth it lah saya rasa. Saya rasa timing MPV ni datang Malaysia sangat elok. Pendek cerita, GWM WG9 ni bukan sekadar sebuah MPV mewah yang nampak mahal. Dekat ruang sempit, dia lebih mudah dibawa daripada yang disangka. Dekat bandar, dia smooth dan bertenaga. Dekat highway pula, dia senyap, relax dan masih ada kuasa yang betul-betul kuat bila korang perlukan. Untuk sebuah MPV besar, itu kombinasi yang memang susah nak tak suka.